Ada berbunga alun suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sidang pada hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita akan membincangkan satu isu ataupun satu benda yang penting dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita akan mengadakan satu forum dan juga membincangkan berkaitan dengan isu pendidikan di Malaysia. Jadi pada hari ini kita bersama dengan 3 orang panel yang arif lagi bijaksana, iaitu panel pertama Saudara Amar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya Saudara Azrul, sihat Saudara Azrul? Alhamdulillah sihat. Dan juga di hujung sana iaitu Saudara Zikri, sihat Saudara? Alhamdulillah sihat saudara. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruslah ke perbincangan forum kita pada petang ini. Jadi Saudara Amar, boleh tak terangkan apakah isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan pada masa kini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tamanya terima kasih kepada saudara moderator majlis. InsyaAllah isu yang kita akan bincangkan hari ini tentang pendidikan. Bila mana kita sebut tentang pendidikan ni, tak lain tak bukan isu yang sangat kita kata teruk pada hari ini, ialah berkaitan dengan akhlak dan adab belajar. Jadi kita boleh lihat sendiri di sekolah-sekolah ataupun di mana-mana kita kata tempat pendidikan memang berlaku banyak masalah akhlak, banyak masalah adab, terutama dalam kalangan pelajar. Jadi insya-Allah saya akan ceritakan sedikit ataupun saya akan perincikan sedikit tentang adab ni. Jadi adab ni adalah satu kalau dalam kita takrif kita dalam bahasa Arab, ulama Arab kata apa? Al-adab fawqan, yang bermaksud adab itu lebih utama daripada ilmu. Tetapi bukan bermaksud bila kita letak adab pertama kita mesti letak ilmu nombor 2. Bukan macam tu. Kita letak adab seiring dengan ilmu, supaya bila seorang itu beradab, dia juga berilmu, dan bila dia berilmu, dia juga akan beradab. Jadi apabila dibincangkan masalah ini dalam pendidikan pada masa sekarang, kita tengok banyak berlaku masalah sosial, terutamanya dalam kalangan pelajar. Masalah budaya pengaruh barat. Contohnya dia tengok pengaruh tersebut dia dapat daripada sosial media dan sebagainya. Dia tengok TV ataupun dia tengok video-video YouTube yang membawa pengaruh yang buruk. Lepas tu dia amalkan dalam budaya dia seharian, di sekolah dan sebagainya. Jadi menyebabkan berlakunya kurangnya adab untuk belajar, dan bila kurangnya adab, maka nak dapat ilmu tu susah. Sebab apa? Sebab dikatakan dalam satu, juga saya sebutkan dalam satu bukan hadis, saya sebutkan satu kalimah kalam, kata-kata Arab, juga kata-kata Arab yang berbunyi seperti al-ilmu nurullah wa nurullah la yahdi lil 'asi. Yang bermaksud ilmu ni adalah cahaya Allah. Bila makna kata cahaya Allah ni, dia akan masuk kepada ahli maksiat ataupun pendosa. Jadi bila mana kita ni pendosa, kita sering melakukan dosa-dosa, terutamanya kita bicara ini tentang adab betul. Jadi bila mana kita tidak beradab dengan guru kita, dengan kawan-kawan kita ataupun dengan ibu bapa kita sendiri, maka kita nak dapat ilmu tu akan menjadi susah bagi kita. Jadi baik, terima kasih Saudara Amar atas penjelasan berkaitan dengan pentingnya adab sebelum ilmu. Jadi saya teruskan dengan Saudara Azrul berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator pada hari ini, Saudara Hamzah. Okey. Isu yang ini saya bawakan pada petang ini adalah senang
senang aja. Ini dekat dengan kita, iaitu penyalahgunaan teknologi. Kita dapat tahulah era zaman teknologi ni memang laju lah berkembang, dan juga murid-murid kita juga langsung juga tidak ketinggalan untuk beradaptasi lah dengan era sekarang ni, itu dengan era zaman digital ni. Jadinya penggunaan digital ni sebenarnya tidak salah, ada baiknya, tetapi apakah kesan jika ianya disalahgunakan? Terutamanya untuk sistem pendidikan ni, kita fokuskan kepada murid-murid, anak-anak kita lah. Okey, yang pertama, pelajar ni ia terdedah kepada media sosial berlebihan dan kecanggihan gadget. Kita dapat tahulah murid sekarang ni umur dah darjah 1 pun dah ada phone sendiri, ada TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Jadinya itu ada kelebihan dan juga banyak juga, bagi saya lah, ada kelebihan tetapi lebih banyak negatifnya kepada anak murid ni. Yang pertama, yang saya kata tadi, terdedah dengan penyalahgunaan media sosial ni secara berlebihan. Ada saya pernah mengajar dalam kelas, ada yang sampai saya tanya soalan tu, dia jawab benda yang tak berkaitan dengan soalan saya jawab. Soalan saya tanya, dia jawab benda yang mereka tahu je dalam media sosial, macam kartun apa semua lah. Okay, kita dapat tahu benda ni tidak bagus lah. Okay, yang kedua poin saya itu, mereka ni mendapat maklumat yang tidak sahih daripada media sosial ni. Dapat tahulah banyak fake news, berita-berita yang fitnah dan sebagainya. Jadinya perkara ini dapat meracuni lah minda anak-anak ni. Sebab mereka ni bukannya rajin nak membaca, nak cari lebih lanjut, nak buat research tentang sesuatu perkara tu. Mereka ni baca tajuk je, lepas tu ni betul ni. Jadinya benda tu tidak bagus lah untuk perkembangan anak murid kita sekarang ni. Dan poin saya yang ketiga iaitu hiburan yang melampau. Ada, saya tengok ada murid-murid ni sampai kan 2-3 pagi tak tidur lagi. Buat apa? Main phone, scroll social media. Bendanya tidak bermanfaat pun. Pagi esoknya pergi kelas, kerja sekolah tak siap, mengantuk dalam kelas, tak fokus. Lepas tu duduk dalam kelas bincang benda yang dalam social media tu. Bukan nak bincang pasal kerja sekolah, apa benda yang berfaedah. Okey, dan poin saya yang keempat iaitu inilah gangguan terhadap emosi mereka lah. Mereka terlalu terdedah sangat dengan media sosial ni. Jadinya ada umur mereka ni tidak sepatutnya, tak patut lagi jumpa dengan benda-benda yang ada dalam media sosial ni. Okay. Contohnya macam isu-isu kes cerai ke apa ni. Okay, untuk murid-murid ni bagi saya tidak perlu lagi lah untuk ambil berat pasal benda tu. Bukan umur mereka lagi. Okay. Untuk kaitannya dengan pendidikan Islam ni, kaitan dengan seorang Muslim ni, murid-murid ni, ada juga hadis Nabi memberitahu bahawa untuk menjauhkan diri pada membuat perkara yang sia-sia. Inilah antara contohnya, kita janganlah buat perkara yang sia-sia seperti inilah penyalahgunaan media sosial. Okey, itu saja isi saya, itu ketagihan gadget, gangguan fokus belajar dan juga ilmu berita yang tidak sahih. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Azul, di mana kita dapat lihat bahawa teknologi ni walaupun ada kebaikan, tetapi cara kita gunakannya sendiri juga menentukan sama ada benda itu baik ataupun buruk. Jadi tanpa menguasai, saya teruskan kepada Saudara Zikri selaku panel ketiga yang akan membincangkan berkaitan dengan penyelesaian berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Silakan. Okay, terima kasih Saudara moderator. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada panel pertama yang mengenangkan isu tentang adab murid, dan juga panel kedua yang memberi pandangan tentang
penyalahgunaan gadget. Jadi di sini saya boleh rangkumkanlah mungkin solusi daripada kedua-dua isu yang kita nampak agak berat seperti tadi. Daripada isu yang pertama iaitu adab murid, terutamanya di sekolah lah. Kita lihat ada beberapa perkara yang besar lah kita boleh nampak, iaitu bila tiadanya adab, maka berlakulah masalah-masalah disiplin yang semakin meningkat di kalangan murid-murid sekolah kita. Dan juga seperti yang saudara Ahmad beritahu tadi, maka kurangnya nilai adab dan akhlak dalam diri murid itu sendiri, di mana dia akan bawalah benda tu dalam diri dia sehinggalah mereka dewasa. Dan juga ini berlawananlah dengan nilai Islam yang menekankan bahawa kita ni sebagai seorang Muslim perlulah menekankan dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kita. Jadi Islam sebenarnya telah meletakkan batas-batas. Bila kita kata batas adab ni, dia lebih kepada pergaulan lah, pergaulan secara komunikasinya, peradabannya. Jadi kita nak batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam tu kita perlulah ikut. Dan juga Islam pun telah meletakkan beberapa konsep pengajaran seperti tarbiyah, iaitu pembinaan akhlak dalam diri murid itu sendiri, dan juga menekankan konsep ta'adib, di mana konsep ta'adib ni ialah proses mendidik. Proses mendidik anak-anak kita ni, murid-murid daripada usia yang kecil, supaya adab yang diterapkan tu dapat dikekalkan sehinggalah mereka dewasa. Kerana macam saya setuju dengan apa yang saudara Ahmad beritahu tadi, adab adalah terdahulu berbanding ilmu. Tetapi kita tidaklah meninggalkan ilmu. Sebab seseorang yang ada ilmu tetapi tidak beradab, mungkin kita panggil dia sebagai orang yang pintar tetapi tiada gunanya. Jadi konsep ta'adib dan tarbiyah ni saya rasa amat pentinglah diterapkan oleh guru-guru dan juga ibu bapa kepada murid, agar mereka dapat membawa pembawaan nilai-nilai akhlak dan murni ini betul selari dengan ilmu yang mereka inginkan. Jadi yang kedua mungkin saya boleh tekankan kat sini ialah konsep qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini secara amnya kita boleh bagi tahu macam pembentukan ataupun kita boleh bagi tahu tentang cerminan diri, contoh teladan. Dan saya rasa qudwah hasanah ni dipertanggungjawabkan kepada khususnya guru-guru di sekolah dan juga ibu bapa, di mana mereka perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik dan juga contoh yang beradab supaya dapat dilihat oleh anak-anak ini, murid-murid ini, dan boleh diikuti oleh mereka. Contohnya kita ambil kalau ibu bapa di rumah mungkin boleh tunjuk contoh yang baiklah bila mereka berkomunikasi antara suami isteri, tidak menggunakan bahasa yang kurang sesuai contohnya. Dan juga bila guru di sekolah, bila mereka berkata-kata memberi arahan kepada murid, mungkin tidak perlulah terlalu kasar dan perlulah mengikut kesesuaian. Sebab kita tengok adab ini dia sinonim dengan hormat. Hormat ni bagi saya, hormat ni bukanlah perkara yang dicari, tapi hormat ni ialah sesuatu yang diberi. Jadi kita kena lihat balik, kita sebagai guru dan juga ibu bapa, saya tekankan supaya dapat memberikan tanggungjawab dan juga ambil iktibarlah tentang isu yang telah diterangkan oleh saudara Amal tadi, supaya kita sama-sama dapat menangani isu ni daripada lebih membara. Jadi saya rasa itu saja solusi untuk usaha yang pertama. Saya kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih saudara Zikri atas penerangan yang cukup mendalam seperti tadi. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada pusing kedua. Kita berbalik kepada panel pertama, saudara Rama, kaitan dengan isu pendidikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah rancak berbual tentang isu pendidikan dalam perspektif murid. Di sekarang ni sukanya saya untuk menyebut isu yang hadir pada hari ini adalah tentang guru pula. Bila mana kita
bercakap atau berbincang tentang guru ni, guru adalah sumber ilmu. Kita kata apa dia? Kita kata sebagai pemberi ilmu. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai murabbi ataupun muallim. Jadi bila mana kita sebut guru ni, guru tidak terlepas daripada mengalami masalah ataupun tekanan emosi. Jadi kita lihat, mungkin murid sahaja yang mengalami tekanan. Contohnya, murid tertekan ataupun stres disebabkan peperiksaan. Tapi kita tak lihat, guru juga tertekan untuk mengubah peperiksaan ataupun untuk mengajar murid agar dapat lulus cemerlang dalam peperiksaan. Jadi tekanan demi tekanan ini menyebabkan guru mengalami stres dan sebagainya. Itu baru tekanan daripada pihak sekolah contohnya untuk dapatkan grade cemerlang pelajar. Kita boleh lihat tekanan daripada ibu bapa yang setiap kali dapat keputusan yang agak tidak baik, memaksa guru untuk menambah kelas tambahan dan sebagainya. Tanpa kita kata tanpa ada bayaran tambahan sekalipun. Dia nak kelas tambahan tapi nak yang tidak berbayar contohnya. Yang kedua, guru juga kadang-kadang mengalami tekanan apabila tugasnya terlalu banyak. Bukan setakat mengajar. Kita tahu guru kan, guru kadang-kadang sebagai pembuat, kalau waktu sukan dia sebagai pembuat ataupun pembuat aktiviti dan sebagainya, pengurus aktiviti. Kalau ada program dan sebagainya, dia kena merancang jadual. Ataupun kalau kita lihat apa yang berlaku di sekolah, terutamanya di sekolah-sekolah yang besar contohnya, pihak-pihak pentadbir ni dia akan bagi beban demi beban. Lepas dah bagi ini dah selesai, dia bagi pula yang ni. Contohnya itu. Jadi beban guru ni ataupun tugas guru ni tidak selesai. Bukan sekadar daripada pukul 8 hingga pukul 1 itu dalam jadual. Tapi lepas dibalik ke sekolah, dia kena sambung tugas dia sebagai seorang guru. Jadi itu yang saya dapat simpulkan dua beban guru. Jadi saya sebut juga yang ketiga, iaitu berkenaan mental guru sendiri. Apabila guru terbeban, macam yang saya telah cakap sebentar tadi, berkenaan dengan beban tugas ataupun sebagainya. Jadi bila emosi tidak dikawal dengan baik, maka akan berlakunya stres, depresi ataupun kita kata tidak dapat mengawal emosi dengan baik. Bila tidak dapat mengawal emosi dengan baik ni, maka akan berlakunya guru tiba-tiba mengajar dengan emosi, mengajar dengan marah dan sebagainya. Daripada guru tu asalnya dia niat ikhlas nak mengajar dengan baik, tiba-tiba dia mengajar dengan amarah, dengan ada rasa tak suka kepada pelajar dan sebagainya. Apa yang menyebabkan itu? Antara satunya yang saya sebut pada awal tadi, iaitu adab murid. Bila murid ini tiada adab, maka guru pun akan kadang-kadang akan timbul rasa tidak suka kepada pelajar. Yang ini kita sangat-sangat kita kena elakkan. Bila mana seorang guru tu dah mula rasa tidak suka ataupun terasa hati dengan seorang pelajar tu, maka tidak lain tak bukan ilmu tu susah untuk dapat. Jadi itu saja. Saya serah kepada Anda dulu. Jadi terima kasih saudara Amal berkaitan dengan bebanan guru dan juga pengawalan emosi ni yang mana penting untuk seorang guru ni supaya proses PDP ni berjalan dengan lancar lah. Jadi saya teruskan dengan panel kedua, saudara Azrul. Saya kembali kepada saudara Azrul berkaitan dengan isu pendidikan masa kini. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator Abdullah. Okey, poin saya yang kedua itu, isu yang kedua yang akan saya bawakan pada petang ini tidak beberapa jauh dengan isu Amal tadi, itu beban seorang guru lah. Okey, saya twist sikit tajuk isu saya itu kualiti seorang guru itu, dan iaitu kesan daripada bebanan tugasan yang daripada guru tersebut lah. Okey, guru ni yang akan menghadapi tekanan kerja dan menyebabkan kualiti pembelajaran dia tu, pengajaran dia tu akan terjejas. Kenapa? Okey, kita tengok guru ni sering dapat tugasan
yang luar daripada skop kerja, skop kerja mereka lah. Contohnya, kita tahu guru ni adalah seorang yang mengajar dalam bidang ajar, tapi dia dapat kerja untuk hias dewan, buat kerja ajar sukan contohnya, yang bukan bidang mereka pun. Saya tahu benda ni guru perlulah, guru perlu untuk beradaptasi dengan beban-beban tugasan tersebut. Tetapi ada satu tahap tu guru ni akan terjejas kualiti mereka disebabkan bebanan tugas yang tidak masuk akal. Jadinya apabila seorang guru terjejas, makanya impak yang negatif akan berlaku kepada murid-murid itu sendiri lah. Contohnya apabila guru sedang mengajar tapi ada panggilan call, cikgu ada benda ni tak settle lagi ni, nanti cikgu buat ini akan mengganggu proses pengajaran oleh seorang guru tersebut. Yang kedua, poin saya itu kurang masa untuk fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Jadinya apabila guru ni terlebih masa untuk buat perkara selain pada mengajar, masa untuk mengajar mereka ni akan hilang fokus. Macam saya bagi tahu tadi, contohnya guru sebelum hari sebelum tu, malam tu cikgu tu kerja lebih masa sampai 2-3 pagi, tak siap lagi kerja. Ini pada hari esok tu mungkin guru tu mengantuk, letih dan sebagainya lah, dan menyebabkan masa hari mengajar tu mungkin dia hilang fokus. Tengah mengajar tu menguap, dan yang jadinya murid nampak cikgu yang tak semangat tu akan menjejaskan emosi murid tu sendiri. Murid tu pula yang tanya cikgu, kenapa nampak macam tak semangat ini lah. Jadinya kita tak naklah berlaku benda tu. Dan poin yang ketiga itu beban tugasan yang diberikan kepada guru ni akan menjejaskan kreativiti seorang guru tersebut lah. Kreativiti untuk mengajar ni. Contohnya, guru tu sebelum ni boleh mengajar menggunakan slide yang cantik, ada permainan, ada kuis yang menarik. Tapi disebabkan berlakunya lambakan kerja dan beban tugasan yang tidak masuk akal ni, menyebabkan kreativiti untuk seorang guru tu mengajar akan berkurang. Jadinya masa untuk menyediakan permainan dan yang saya sebut tadi tu, kuis dan sebagainya tu akan kurang lah. Jadinya impak untuk seorang guru tu mengajar dengan lebih efektif akan kurang. Dan poin saya yang terakhir, guru-guru ni kita tahu kita sebagai siswa guru ni, kita juga seorang manusia, dan seorang manusia perlu ada penghargaan atas kerja-kerja mereka. Apa yang ingin saya tekankan di sini, guru tu apabila dah buat kerja banyak apa semua ni, jadinya saya rasa pentadbir atau pihak atasan lah perlu memberikan penghargaan. Contohnya macam anugerah guru cemerlang, hadiah sikit pun macam makan sikit pun, itu akan membuatkan guru ni lebih bermotivasi lah untuk mengajar dan untuk teruskan bekerja. Jadinya ini saya tekankan di sini bahawa guru ni walaupun seorang guru, mereka juga adalah seorang manusia. Jadi seorang manusia ni ada tahap kesabaran dan tahap untuk mereka buat kerja. Saya rasa itu sahaja daripada poin saya yang kedua, dan saya teruskan kepada Munir. Baik, terima kasih saudara Azrul atas penerangan yang cukup mendalam seperti tadi. Jadi kita dapat lihat bahawa bebanan cikgu ni dia perlahan-lahan boleh menjejaskan kualiti pendidikan, kualiti pengajaran di Malaysia masa ini. Jadi tanpa membuang masa, saya teruskan pada panel ketiga, saudara Zikri, berkaitan dengan cara penyelesaian berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Silakan. Terima kasih saudara moderator dan juga panelis 1 dan panelis 2. Jadi saya dapat lihat
bahawa isu yang dibangkitkan pada musim yang kedua ini nampak selalu, dan juga kita boleh lihat isu yang agak berat kerana ia melibatkan akar umbi dalam pendidikan itu sendiri, iaitu pendidik, masalah daripada pendidik. Jadi saya dapat dengar beberapa kali juga diucapkan oleh panel 1 dan juga panel 2, tak lekanglah daripada mulut mereka menyebut perkataan bebanan guru itu sendiri, daripada waktu sekolahnya, luar daripada sekolahnya. Semua saya pasti semua tu niatnya adalah untuk memudahkan dan melancarkan kerja-kerja di sekolah dan untuk murid-murid mereka. Jadi nampaklah di sini segala usaha yang dilaksanakan oleh guru itu mungkin kadang-kadang terlalu dirasakan menjadi bebanan, dan ada segelintir yang tidak dapat menahan. Dan macam saudara Amar beritahu tadi, berlakulah masalah-masalah kesihatan mental, stres, depression dan sebagainya. Jadi dekat sini saya nampak ada 3 pihak utama yang kita boleh tekankan. Yang pertama ialah diri pendidik itu sendiri, di mana mungkin mereka boleh cuba sedar dengan lebih awal apakah masalah yang mereka hadapi, supaya mereka dapat mencegah perkara yang tidak diingini itu dengan lebih awal. Sebab kita tahu memang ramai sekarang guru-guru muda yang walaupun baru 5 tahun berkhidmat di sekolah telah pun mengalami stres, kesihatan mental, depression dan sebagainya. Jadi benda ni kita perlulah sedar sebagai seorang pendidik, agar kita dapat menangani dengan perkara-perkara yang lebih kita boleh menyeronokkan kita, supaya kita boleh lupakan sekejap bebanan-bebanan kita di mana di masa kita berkhidmat. Okey, pihak yang kedua yang saya rasakan amat penting dalam menyelesaikan masalah ini ialah pihak pengurusan itu sendiri, iaitu pengetua guru besar PGB. Di mana kita tahu bebanan ini saya tidak salahkan kepada pihak pengurusan kerana mereka juga ada tanggungjawab masing-masing. Cumanya mungkin cara pelaksanaan dan pembahagian tugas itu perlulah diselarikan dengan kerja-kerja guru yang lain. Mungkin kalau kita lihat, kita ambil seorang guru ni, dialah guru panitianya, dialah guru sukannya, dialah situ usahanya. Jadi perkara ni tak dapat kita tolaklah, kerana nanti akan menyebabkan seorang guru yang terlampau bebanan dan ada guru-guru lain hanya mengajar seperti biasa. Jadi saya harap pihak pengurusan khususnya dapat memberikan pembahagian tugasan yang lebih baik mengikut tugas-tugas guru yang lain. Dan juga macam saudara Azrul beritahu tadi, lebihkan kepada penghargaan. Mungkin kita dah ada ABC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, tapi itu lebih kepada PPD. Kalau boleh kita buat secara berkala, mungkin melalui panitia, kan? Kita bukan sahaja daripada program Hari Guru, tapi kita boleh buat juga untuk program-program lain. Kita hargai, kita bagi tahu program ini siapa yang laksanakan. Kita berterima kasih, sebab dengan terima kasih itu sebenarnya dapat mengurangkan beban-beban di bahu sebagai seorang pelaksana itu sendiri. Dan juga sebagai pihak pengurusan, terutamanya PGB, pihak-pihak PBD dan sebagainya, mungkin kalau kita tahu guru ni dia ada latihan, kita panggil ladap lah, latihan dalam perkhidmatan, di mana seperti kem-kem biasa yang kita tahu, mungkin kadang-kadang lebih agak tegang situasinya, kan, serius. Sebab apa? Sebab fokus utamanya untuk menyesuaikan diri guru ni dengan bebanan yang berat. Tetapi kita tak sedar yang mana sebelum mereka masuk ladap ni pun mereka telah melalui bebanan yang berat. Jadi apa salahnya dalam kem-kem
kepimpinan ataupun kem-kem berkumpulan guru ni, kita selitkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan supaya guru datang ke camp ni dapat lupakan sekejap apa tu masalah-masalah mereka, bebanan-bebanan mereka di sekolah. Di situ kita boleh selitkan jugalah tentang cara pengajarannya, cara apa tu menyesuaikan diri dengan bebanan, cara mengawal stres. Itu untuk saya tekankan kepada pihak pengurusan. Dan yang ketiga ni mungkin pihak yang kita tak sedar sebenarnya, dan benda ni sebenarnya memberi peratusan yang tinggi jugalah dalam kita punya pengawalan stres dan kesihatan mental, iaitu persekitaran sekeliling kita. Kita boleh kata guru-guru kita lah, kawan-kawan kita, di mana kadang-kadang bebanan ni bukan diberikan oleh bukan diberikan oleh pihak pengurusan murid-murid, tetapi daripada rakan-rakan guru. Ada yang minta tolong ini, minta tolong itu. Dan kita tahu setiap persekitaran adanya persekitaran yang positif, negatif, toksik. Dan kita perlulah sebagai rakan sekerja dan rakan yang ada di persekitaran sekeliling, kita perlulah memberi sokongan moral dan bantuan supaya guru-guru yang melalui bebanan tugasan yang berlebihan ni dapat dikawal, dan juga kita boleh bantulah. Mana yang boleh kita bantu supaya tidak melarat hingga menjadi satu kes yang lebih besar lah. Contohnya macam Amar dan Azrul bagi tahu tadi, kualitinya kurang daripada pendidikan, emosi terhadap murid-murid. Jadi saya rasa itu tiga pihak utama yang dapat kita lihat dan kita kaji balik supaya mereka dapat membanteras isu bebanan guru yang berlebihan supaya tidak melarat pada masa akan datang. Jadi saya rasa itu sahaja solusi saya untuk bebanan guru, isu bebanan guru. Saya kembali kepada saudara-saudara. Terima kasih Saudara Zikri atas penerangan berkaitan dengan macam mana kita nak atasi isu-isu pendidikan yang terjadi pada masa ini. Jadi apa yang saya dapat simpulkan bahawa pendidikan ni, orang kata kalau kita lihat daripada pihak murid ada isu, kalau kita lihat daripada pihak guru pun ada isu. Jadi macam mana kita nak selesaikan adalah seperti yang Saudara Zikri cakap, kita sebagai tak kisahlah kita sebagai pentadbir ataupun kita sebagai ibu bapa, kita sebagai masyarakat komuniti harus mengambil peranan penting ataupun ambil beratlah berkaitan dengan isu-isu ni, kerana daripada kita sendiri, kalau kita bantu sesama kita, insya-Allah isu-isu pendidikan ni dapat kita atasi dengan baik. Jadi setakat itu sahaja forum kita pada petang ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.